Ready dah semua nak sambung belajar ni? Okay, dah ready, kita masuk 5.2 semiconductor diode. Semi tu apa? Semi tu separa metal, separa insulator. So separuh tu ada proton, separuh lagi ada elektron. Tapi dipanggil N tau. N tu bukan maksudnya neutron tau. N tu maksudnya ada elektron dalam dia. P tu maksudnya proton. Tu sebab dia sebelah tu P, sebelah tu N. Okay. Dia adalah hasil gabungan daripada insulator dan juga konduktor. Semiconductor diode ni adalah separuh insulator, separuh lagi konduktor. Konduktor ada banyak elektron. Elektron. Ada banyak elektron. Insulator ada banyak proton. Macam tu. Petak ni gabung dua jadi satu petak tu. Dia lekatkan sekali. Kenapa mesti macam ni? Kenapa? Sebab proton ni kita boleh bayangkan lubang, hole. Dia macam tu, macam hole, lubang. Proton tu macam lubang, elektron pula macam rabbit. Ni elektron. Elektron ni macam rabbit. Kau tahu rabbit tu apa? Rabbit tu macam rabbit lah. Macam ni, lukis rabbit. Bulat kecil, bulatan besar. Macam tu. Sayang mama, sayang papa, selamat malam. Macam tu. Macam mana rupa rabbit lah. Boleh lah tu. Yang penting telinga dia panjang. Ni rabbit. Lepas tu, tangan dia kan macam ni. Macam tu. Ni pula. Macam tu. Macam tu. Gitu. Lepas tu belakang dia ada ekor, dia bulat macam tu. Lepas tu dia lompat. Kaki. Macam tu. Okay. Lepas tu ni kaki lagi satu. Cikgu tak pandai lukis. Tapi yang penting dia macam rabbit, elektron ni. Dah bayangkan dah. So rabbit ni pun, kejap ya, rabbit bukan ada macam misai tu ke? Gitu. Lepas tu dia lompat. Toing. Dia masuk dalam lubang tu. Bila dia masuk dalam lubang ni, dia lompat dalam lubang. Awak bayangkan, rabbit ni, si elektron ni, toing. Tiga-tiga ekor ni, dia macam dalam satu baris ni, bersedia. Baris, gerak. Dari kiri. Cepat, lompat. Lepas tu dia lompat lah. Toing. Macam tu. Bila dia lompat, dekat belakang dia, dah kosong dah. Tempat dia jadi lubang. So, dia lompat lagi. Dia kata, lompat. Bila lompat lagi kat sini, yang belakang dia jadi kosong. Faham tak? Belakang dia ni jadi kosong bila dia lompat. Okay. Lepas tu dia kata, okay, kau dah sampai mana dah tadi? Aku dah sampai sini. Okay, kau dah sampai sini dah? Ya. Sekarang ni, kau lompat lagi. Okay, dia pun lompat lagi. Bila dia lompat, yang belakang dia jadi hole lah kan? Betul tak? Bila dia lompat, belakang dia jadi hole lah kan? Ni penuh lah kan? Jadi, pergerakan lompatan itu sebenarnya adalah arah pengaliran elektron. Manakala yang sebelah belakang ni semakin banyak lompatan ke depan, maknanya apabila elektron semakin pergi ke sana, ini adalah arah elektron. Manakala yang hitam ni adalah proton kan, arah yang ke sini semakin banyak. Yang ni adalah arah I, arus electric current. Dan ini pula adalah arah elektron. Itu sebab elektron dia tak sama arah dengan electric current. Dia bertentangan arah. Elektron bergerak ke kanan, current ke kiri. Elektron bergerak ke kiri, current ke kanan. Tahu? Nampak? Dia memenuhi ruang. So, semiconductor diode ni dia kata dia boleh tukarkan. Nantilah sekarang lah. Awak salin lah dulu kan. PN. P tu proton. Banyak hole, lubang. N tu elektron. Points.
menakutkan kan, macam skibidi kan. Menakutkan lah kalau lukis dia gigi dia. Macam tu. Dah, siap. Okay, semiconductor diode ni seperti yang cikgu cakap tadi, ada banyak proton dan ada banyak elektron. So, kalau kat sini dia kata anode, kat sini dia kata cathode. So, anode tu adalah positive charge. Kalau awak tengok yang warna hitam ni positive charge. Okay, macam ni. Yang ni anode, positif. Yang dekat depan ni ada satu garisan macam ni. Satu garisan yang macam ni, nama dia adalah cathode, negatif. So, yang ni adalah cathode, yang ni adalah anode. Anode yang mana cikgu? Anode yang kaki dekat sini ni. Ni anode. Cathode pula yang mana cikgu? Cathode yang ni. Ni cathode. Oh, segitiga ni lambang apa cikgu? Segitiga ni lambang diode. Ni diode. Ni lambang diode. Itulah. Ni lambang diode. Okay. Tapi cikgu, dekat sekolah kan, kita orang belajar kan, diode lain sikit tau. Oh, diode macam mana yang awak belajar tu? Diode dia macam ni cikgu. Dia macam ni. Lepas tu dalam dia ada macam bendera tu. So dia ada lagi satu. Tak ingat dah macam ni kot. Sikit je macam ni. Lepas tu dia ada dua kaki. Satu panjang, satu pendek. Ni diode kan cikgu kan? Ya, tu pun diode juga. Tapi kenapa diode yang cikgu tunjuk dalam buku teks ni lain? Sebab yang ni diode yang ada cahaya. Kalau ada diode yang ada cahaya, dia lain. Kalau yang lagi satu ni, diode yang ini dia lain. Bentuk dia lain. Dia semiconductor both tapi bentuk dia lain. Faham? Dan bentuk yang lagi satu tu macam ni. Macam perintang. Tapi sebelah dia warna hitam, sebelah dia lagi warna kelabu. Tapi yang warna hitam tu lagi panjang. Yang warna hitam ni lagi panjang macam ni. Lepas tu dia ada satu line warna kelabu. Warna hitam, jangan buat punya. Man? Ni warna kelabu. Inilah diode. Kalau yang ni pula nanti dia ada lampu. Lampu warna kuning. Merah ke. Yang ni diode yang berwarna ni. Kalau kaki dia panjang ni, kaki panjang maknanya positif. Kalau kaki pendek maknanya negatif. Kalau kaki panjang nama dia anode. Kalau kaki pendek nama dia cathode. Tahu. Lepas tu anode mesti connected to positive terminal. Mesti sambungkan dia pergi kepada positive terminal. While negatif tu, cathode itu mesti pergi kepada negative terminal. Mesti connected to negative terminal. Barulah dia akan jadi forward bias. Forward bias tu adalah pincang hadapan. Pincang hadapan ke pincang depan? Kena tengok buku teks. Siapa yang pegang buku teks bahasa Melayu sekarang? Pincang hadapan ke pincang depan? Cek buku teks, pincang hadapan ke pincang depan? Okay, cuba cek buku teks. Okay, ini diode ya. Ini dia punya semiconductor. Ini selalu keluar dalam soalan SPM. Ambil buku teks awak. Siapa buku teks? Depan ke hadapan? Pincang dia. Okay, jikalau awak nampak simbol macam ni. Okay, pincang depan ya, bukan hadapan ya, pincang depan. Jikalau awak nampak simbol macam ni, okay, kita bulatkan dia. Okay, inilah dia simbol untuk diode. Okay, inilah dia simbol untuk diode. Function utama simbol untuk diode ini adalah untuk tukarkan, to let the current flows one direction only, untuk membenarkan arus mengalir satu hala sahaja. To let the current flow one direction. Untuk membenarkan arus mengalir satu hala sahaja. To let the current flows in one direction.
Function nombor 1. Function yang kedua adalah, selain daripada to let the current flows in one direction, convert from AC to DC. Ni function nombor 1 ya. Nombor 2, menukarkan daripada AC pergi kepada DC. Arus ulang alik kepada arus terus. Tu function dia. Okey, dan mari kita lihat bila masa dia pincang depan. Pincang depan jika positive terminal connected to positive terminal, kita cakap keadaan ini dinamakan sebagai pincang depan. Ataupun dalam bahasa Melayu adalah, bahasa Inggeris adalah forward bias. Tapi kalau terminal positif ini pergi sambungkan kepada negatif terminal berada. This is not terminal yang ni, kita panggil dia sebagai anode. Anode sambung pada terminal positif. Kalau anode sambung pada positif terminal, kita akan dapat pincang depan. Okey, ataupun forward bias. Tetapi kalau anode ini disambungkan ke terminal negatif, okey, akan nampak ya terminal negatif, kita akan dapat pincang belakang. Pincang sonsang. Bahasa Melayu, siapa yang belajar bahasa Melayu, pincang sonsang. Ataupun dalam bahasa Inggeris, reverse bias. Okay. Teknik menjawab ramai yang salah dekat sini. Soalan dia macam ni, dia tanya, what is the condition? What is the condition for the circuit? Budak kata, bukan. Soalan tanya apa perlu dilakukan untuk mentol tu menyala? Katalah ada mentol kat situ kan. Ada mentol tu. Macam mana nak bagi mentol tu menyala? Ramai yang kata terbalikkan terminal. Terbalik apa semua kan. So, semua tu salah sebab istilah cara kita jawab tu. Terbalikkan bateri. Terbalikkan mentol. Terbalikkan diode. Terbalik. Semua terbalik, semua kosong markah. Kalau keluar soalan tanya macam mana nak bagi mentol menyala, dia bagi reverse bias macam ni kan. Dia bagi reverse bias ni. Soalan dia bagi gambar reverse bias ni. Ni gambar reverse bias. Soalan tanya, how to make the mentol light up? Explain how ataupun modify how to make the mentol ataupun bulb to be light up. Bagaimana nak buat mentol tu menyala? So, murid selalu jawab terbalikkan bateri. Terbalikkan diode. Kosong markah Cara dia adalah make sure the anode of the diode is connected to the positive terminal while the cathode is connected to the negative terminal of the dry cell. Tu jawapan dia. Dalam bahasa Melayu, soalan sering tanya ya, bagaimana nak menyalakan lampu? Lepas tu tapi dalam gambar tu dia bagi gambar reverse bias ataupun pincang sonsang. So jawapan kita kenalah bagi tahu, pastikan cathode disambungkan ke terminal negatif, manakala anode disambungkan ke terminal positif. Barulah kita akan dapat jawapan dia. Itulah. Okay, nanti kita akan buat soalan sikit. Dan dah habis yang ni nanti semiconductor tu ada lagi satu transistor Okay, dan bawah ni pula function untuk semiconductor, kenapa dia jadi reverse bias. Sebab akan ada depletion layer. Kita ada lapisan susutan. Lapisan susutan. Ataupun dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, depletion layer. Depletion layer dekat mana? Depletion layer tu dekat tengah-tengah tu. Yang awak nampak ada sungai tu. Oh. Kenapa boleh menyala pula lampu ni, cikgu? Sebab anode tu yang mana? Anode tu yang banyak P tu. Banyak P. P tu hole lah. Hole tu akan disambungkan ke positif terminal. Sebab ni kan anode. Anode mestilah sambung ke positif terminal. Kalau N tu apa, cikgu? N tu elektron. Elektron kan cathode. Cathode mestilah sambung ke negatif terminal. Oh. Kalau sambung apa jadi, cikgu? Kalau sambung dia jadi pincang depan ataupun forward bias.
hole akan bergerak pergi ke n-type. Seperti cikgu cerita pasal rabbit tadi. Rabbit tadi tu N kan. Rabbit kan merah kan. Dia akan bergerak pergi dekat hole. Hole tu bulat-bulat-bulat yang lubang tu. Bila dia isi je lubang hitam tu, dia akan bergerak. So, depression layer semakin nipis. Thin depression layer. Bila sungai tu, jurang tu semakin nipis, current akan lalu lah. Tapi untuk reverse bias ataupun pincang songsang, okay, untuk pincang songsang, cuba tengok. Ni elektron. Elektron nak pergi ke mana? Positif terminal. Elektron ini akan pergi ke positif terminal. Manakala dekat sini, negatif terminal dengan proton. Proton akan pergi negatif. So, berlawanan arah. Bila berlawanan arah, depletion layer ataupun lapisan susutan menjadi lebih lebar. Jangan cakap besar ya, lebar. Wider. Bila wider, dia akan jadi thicker ataupun tebal. Tebal boleh. Junction voltage ni adalah voltan simpang. Voltan simpang. Dia tak jalan lah. So, potential difference tu jadi big. Yang ni potential difference tu jadi kecil. Jadi kalau tengok V across tu akan jadi very small. So, bila very small tu current akan lalu. Okay. So, apakah fungsi semiconductor diode? Cikgu dah bagi tahu tadi dah. Awak dah salin dah. Ada background warna hitam, tulisan warna kuning. Jawapan pula ada di buku teks. Ini jawapan dia. Apa fungsi semiconductor diode? Untuk allow current flows in one direction only. Selain daripada tu, to convert from AC to DC. Okay, itulah dia penggunaan semiconductor diode di mana? Dekat kapasitor. Rectification tu apa cikgu? Rectification tu perata arus ataupun penguat arus. Kalau perata arus, smoothen the current. Smooth. Inilah. Apakah fungsi diode? Untuk convert AC to DC. Alternating current to direct current. Inilah dia rectification. Rektifikasi. Okay, yang ni cikgu tak nak ajar lagi. Okay, half wave ni semua cikgu tak nak ajar lagi. Kita buat dulu soalan yang kita dah belajar sikit je tadi. Kan? Walaupun belajar sikit, insyaAllah boleh buat beberapa soalan. Lepas tu baru cikgu sambung ajar. Okay, ada 2 litar elektronik. Yang manakah yang akan menyala? Okay, jadi yang ni boleh jawab lah. Soalan nombor 1. Apa jawapan dia? Ini yang dah belajar sikit tadi dah boleh buat soalan ya. Soalan nombor 1, apa jawapan dia? Ini box A light up. Bab A light up. Betul? Bab B tak light up kan? Betul. C jawapan dia. Awak ngantuk ke? Okey ke tu? Semua orang okey ke tu? Cikgu ajar faham tak ni? Faham. Boleh ikut tak tu? Boleh. Okey, boleh. Kita teruskan. Soalan nombor 12. Cikgu dah cuba slow dah. Masih laju lagi ke cikgu ajar? Nombor 12. Apabila Swiss dihidupkan, mari kita lihat. Lohong. Lohong tu P kan? P tu positif kan? Dia pergi dekat positif. Nampak macam dah okey dah. Lapisan susutan ni nanti akan jadi nipis lah. Mentor menyala kot. Kan? Kan? Mentor menyala tak yang ni? Sebab dia ni pincang songsang ke pincang reverse? Reverse bias ke forward bias ni? Positif pergi dekat positif. Betul ke? Jadi forward bias kan? Pandai. Forward bias. Bila forward bias, dalam bahasa Melayu pincang depan. Depletion layer jadi apa? Lapisan susutan jadi thin. Nipis. Bila nipis, elektron boleh jumping kan? Boleh lompat sebab sungai dia kecil. Bila sungai kecil, elektron akan pergi lompat dekat lohong tu. Lohong. Hole. Kita panggil dia hole. Lubang ke? Nak panggil dia lubang ke? Hole lah. Ya apa dia? Boleh. Arus boleh mengalir tak? Donkey. Ya, betul. Jawapan dia donkey. Arus boleh mengalir. Okay, next soalan seterusnya. Yang ini kan bacaan apabila. Okay, nombor 16 mungkin boleh kot. Nombor 16.
Macam mana nak bagi ada bacaan? Maknanya soalan dia macam mana nak bagi current ada. There is a current flows. Ya, betul. Menukarkan terminal. Ya, menukarkan terminal. Jangan kata terbalikkan bateri Jawapan dia B menukarkan terminal. Ataupun mensongsangkan terminal. In English, reverse the terminal of the dry cell. Alright, betul. Next, yang ni semua tak belajar lagi. Terus kepada soalan yang dah belajar. Ni dah. Nombor 28. Nampak je panjang. Senang je ni. Apa sebab mentol tu menyala? Adakah lapisan susutan menjadi nipis ataupun lebih tebal? Diagram 22A yang menyala, diagram 22B tu tak menyala. Okey. 28 jawapan dia D. Betul. Baca soalan betul-betul D. Sebab yang A ni je yang boleh masuk dalam kan. Sebab elektron ni yang ni, jadi elektron ni akan pergi dekat hole. Betul? Jadi lapisan susutan akan menjadi lebih nipis kan. Alright, pandai. Okay. Buatlah beberapa lagi soalan untuk makin mahirkan awak. Kita cuba soalan seterusnya. Bawah ni. Nombor. Ada tak? Di sini. Oh, ni dah belajar. Sekejap Okey. Nombor 1. Jawab. Cikgu mengantuk. Cikgu mengantuk. Cikgu bukan mengantuk. Cikgu kurang oksigen ataupun sejuk. Kadang-kadang kita sejuk, kita akan muak kan. So, lain sikit aircon. Betul. Diode. Bagus. Nombor 1 diode. Habis yang lain tu tak jawab ke? Tengok je. Suruh orang lain tolong jawabkan tak awak. Malas lah cikgu. Biarlah dia orang jawab. Dia orang jawab tu sama lah. Saya jawab lah tu. Nombor 2. Apakah fungsi diode? Betul. C jawapan dia. Okay. Nukman, Muaz, Qaim, Zahra. Tak. Ya, betul lah. Orang yang sama. Nombor 3. Ada junction. Apabila switch is on, bulb akan menyala disebabkan oleh nombor 3. Saya dah nampak dah jawapan dia. Tengok pun dah tahu dah. Deflection layer become thinner. Macam betul. Deflection layer become thinner. Macam betul. Deflection wider. Salah. Deflection wider. Salah. So, kita akan sisihkan C dan D. So, antara A dengan B. Tengok belakang. Bertambah rintangan. Kalau rintangan bertambah, current tak lalu. Decrease the resistance. Mengurangkan rintangan, current lalu. So, jawapan dia B lah. Itulah kita fikir. Betul tak? Betul. Next. Nombor 4. Menunjukkan mentol secara berasingan. Apa berlaku apabila switch itu ditutup serentak? Switch itu ditutup serentak. Menyala tak yang first ni? Tapi menyala tak? Data Q menyala tak? Data Q menyala. Ya, C. Sebab apa? Sebab ini reverse bias Yang ni forward bias kan? Sebab ni positif, dia pergi dekat positif kan? Betul? Dapat dia C, tidak salah lagi. Alright. Nombor mana? Nak buat lompat-lompat boleh? Lompat-lompat ya? Kita cari yang macam ini tak ajar lagi lah awak. Nombor 10. Lompatan sarjana. 10. Boleh tak?
Boleh tak menyala? Dia pakai arus ulang alik AC. Boleh menyala? Boleh? Jawapan dia tidak menyala. Bukan. Dia kan AC kan? Yang ni. X dengan Y. AC, arus terus. Dia boleh lalu. Boleh lalu. Tapi kat sini current akan potong. Sebab current tak boleh lalu kat sini. Kalau katalah AC kan dia sekejap positif, sekejap negatif kan. Current boleh masuk sini. Boleh masuk sini. Dua-dua menyala. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia sekejap menyala, kejap tak. Kejap menyala, kejap tak. Not light up. But X lighted. X lighted, Y tak light up. Tak boleh. Dia kan satu jalan. So, dua-dua tak menyala lah. Jawapan dia D, nombor 10. Dua-dua tak menyala lah sebab dia pakai AC. AC kan sekejap positif, kejap negatif. AC ni macam arus ulang alik tau. Bila dia pergi, betul dia patah balik, betul dia pergi balik, betul dia patah balik. So, jawapan dia tidak menyala. Dua-duanya tidak menyala. Okay, yang ni tak ajar lagi. Nombor 12. Cuba buat nombor 12 pula. Alternate current. Betul. Alternate current tak boleh. Dia kena pakai dry cell kalau diode semiconductor. Boleh alternate. Tapi macam Lita tadi tu sebab dia satu hala je. Kan? Nombor 12 jawapan. Macam ni ya. Dia tanya yang manakah yang akan menyala. Cuba tengok A tu. Menyala tak? Takkan menyala. A takkan menyala kan? Sebab apa cikgu tak menyala? Sebab ini positif. Positif kena sambung dekat terminal positif. Tapi ni terminal negatif. So salah lah. A. B. B. Ni terminal positif kan? Ni positif kan? Macam boleh je. Okay, kita tengok lagi. Ini negatif. Ini positif. So ni tak boleh. Ini bateri pasang macam ni. Salah. Pasang bateri pun dah salah. Maunya. Tak nyala lah dia tu. So jawapan dia adalah B kan? Positif pergi dekat anode kan? Jawapan dia B. Sebab ni negatif kan? Jawapan dia B. Okey tak? Okey tak tu? Nombor kan? Mana? Nombor 17. Yang manakah yang akan menyala? Belas. Betul. C. Bagus. Q tak akan menyala. Bijak. Nombor 20. Oh, tak belajar lagi. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Nombor 22 boleh. Nombor 22 boleh buat. Bagi nombor, nanti cikgu tak tahu tengah jawab soalan nombor berapa. Kau aim nombor 22. Pertama kalau awak orang pertama yang jawab. Betul. Nombor 22 C. Okey, bagus. Betul. Nombor 22 C. Bagus. 23. Manakah forward bias? 23. C. C, betul. Yang ni tak boleh teka sebab tak belajar lagi. Alright, itu sahaja. Mari kita sambung belajar. Okay, boleh? Yang tadi tu boleh buat Okay, yang ni semiconductor diode. Inilah dia start daripada sini nak belajar tentang rectification. Rectification tu apa? Rectification dia lah yang tukarkan arus ulang alik kepada arus terus tu. From alternating current to direct current. Nampak ni? Nak tukarkan daripada alternating current nak pergi ke direct current. Itulah namanya rectification. Rektifikasi dalam bahasa Inggeris, rectifier, rectification. Dalam bahasa Melayu, itulah dia.
Okay, dah awak nampak dua CRO ni. Apa bezanya? Kita tengok. Apa beza dua CRO ni? Beza dia adalah tengoklah dulu. Beza dia apa? Beza yang pertama. Kita cari teka perbezaan. Dekat sini dia tulis half. Separuh. Separuh gelombang. Okay, dalam bahasa Melayu, rektifikasi separuh gelombang. Ini gambar yang pertama. Yang ni gambar yang kedua. Gambar yang kedua, sama juga in English is rectification. Rektifikasi gelombang penuh. Rektifikasi gelombang penuh. Perbezaan yang seterusnya. Satu diod sahaja. Dekat mana diod dia? Dekat sini. Tak tahu. Ada gambar ni. Warna hijau ni. Ni ada satu je diod. One diode only. Kalau nombor satu tu. Habis nombor dua. Nombor dua, four diode. Parallelly. Itu beza dia. Okay, apa persamaan dia? Semua sama kat sini. Ada kapasitor lah, ada apalah, semua sama. Kecuali pemasangan dia je. 4 diode dipasang secara paralel. Yang ni satu diode saja. Lagi, apa lagi perbezaan dia? Perbezaan dia bentuk gelombang, wavefronts. Yang ni macam ni. Macam tu. Macam tu. Nampak tu? Tapi gelombang yang dekat sini, dia tak ada Dia je semua sampai ujung. Kalau yang ni dia lepas tu dia sebenarnya tak ada, dia hilang tau. Dia naik atas, lepas tu dia tu kiong. Kiong. Macam tu. Kalau yang 4 diode ni, rektifikasi gelombang penuh ya, ataupun full wave rectification, ada bukit, macam tu. Tapi kalau diode ada satu diode je, hilang. Hilang. Hilang tu kiong. Dia kiong daripada garisan equilibrium. Macam tu. Nampak? Cikgu, saya nak kena fahamkan. Boleh cikgu terangkan lagi sekali? Nampak tu. Cikgu kuasa 2 dah muncul dah. Cikgu tu tak. Cikgu dah berlaku jadi anak murid. Cikgu adalah suara hati awak. Cikgu, boleh cikgu terangkan lagi sekali? Sebenarnya ni apa benda cikgu? Ni sebenarnya osiloskop sinar katod yang kita belajar daripada first tadi tu. So tadi gambar dia macam bulat cikgu. Kenapa yang ni macam petak? Dia dah masuk kat dalam ni. Dalam ni kira di vacuum kan lah. Ada tube kaca apa semua dah. Lepas tu dia pasang perintang tu satu. Dia tambah komponen elektronik. Satu perintang je. Satu perintang. Perintang satu. Lepas tu diode. Ni perintang. Ada kilo ohm tu perintang lah ni. Dia pasang diode. Ada satu diode je. Nampak tu. One diode only. Lepas tu bila lalu. Ni dah bentuk gelombang yang terasik. Macam tu. Okay. Yang ni pula. Yang ni lain. Yang ni kalau awak zoomkan gambar ni. Awak nampak ada 4 diode dipasang. 4 diode ni pasang parallel. Nanti dia akan dapat gelombang yang full tu. Macam tu. Gelombang dia full. Baru bab 5 ni. Belum masuk bab 6. Bab 6 itu kita dah belajar dah kan. Kita nak buat latihan je kan. Betul tak? Yang ni yang kena particular ni. Kena tengok betul-betul ni. Kelas kita malam tau. Jadi siang tu awak kena tidur dulu ke apa ke untuk dapatkan stamina. Kalau tak takut awak ngantuk. Malam kena banyak buat latihan. Yang ni half wave rectification. Rektifikasi gelombang separuh. Jangan cakap separuh separuh. Jadi ada satu diode sahaja. Nanti awak dapat Yang ni lah dia arus terus. Tidak ada negative cycle. Tapi dekat sini dia ada bawah. Dia ada bawah. Naik, ada bawah. Naik, ada bawah. Tu alternatif current yang biasa. Tapi dia akhirnya jadi arus terus. Itu adalah half wave.
Tapi kalau nak full wave, dia kena letak 4. Kita positif pertama, kita positif kedua. Kita negatif. Kenapa ada positif dengan negatif, cikgu? Sebab arus ulang alik ni kejap positif, kejap negatif. Dia kunsa. Kejap dia jadi perempuan, kejap dia jadi lelaki. So kalau positif yang ni, laluan dia yang pertama lah. Kalau yang ni positif first cycle ni, positif half cycle ni kan, laluan pertama dia, korang kena ikut je punya laluan ni. Anggap ni, ni positif, anggap ni positif ni, lalu. Dia kena lalu dekat D1. Lepas tu dia terus pergi depan. Dia terus pergi depan. Lepas tu dia langkah sini. Kemudian kan, dia kena lalu yang parallel dengan dia. D1 parallel dengan D2. Dan balik ke rumah. Siap. Perjalanan yang bawah pula. Perjalanan yang bawah tu dari bawah pula. Masuk sini. Lepas tu lalu sini pula. Lepas tu pergi perform apa semua tu. Gambar dia. Langkah longkang. Masuk sini pula. Macam tu. So nampak tak perbezaan laluan pertama atas tu dengan bawah tu? Nampak tak? Tapi yang penting kan, kadang-kadang dia suruh korang lukis tau. Yang penting dia mesti parallel. Ni simbol untuk cathode, simbol untuk diode ni, dia parallel. Nampak tak? Yang ni parallel dengan tu, yang ni pula, dia parallel dengan yang tu. Dia kena sebut tu, parallel tu penting tu. Dah siap dah. Dah boleh lah buat soalan lagi. Lepas tu baru masuk 5.3 ya. Kalau sempat lah. Rasa macam dah ngantuk. Macam tu. Sebab cikgu rasa macam dah ngantuk. Maybe kesan daripada ubat. Dia jadi lalok-lalok sikit. Full wave rectification apa akan berlaku? Input dia macam ni. Input dia macam S lah. Sinusoidal. Ni kita panggil dia sinusoidal tau. Jadi equilibrium line macam ni. Lepas tu sinusoidal tu macam ni. Tapi bila output daripada AC nak tukar kepada DC, dia jadi macam tu lah. Ni kena pasang 4 diode lah. 4 diode parallelly baru boleh jadi gelombang macam tu. Okay, turun bawah. Dah beda yang tu. Belum. Ini kalau half wave rectification, kita akan dapat macam ni. Tapi kita tak hidupkan kapasitor lagi. Kalau hidupkan kapasitor, apa jadi? Lebih cantik lah arus tu. Tadi kan bentuk gelombang tu macam ni. Kan? Kan? Tapi kalau kita hidupkan kapasitor ni, ni kapasitor. Kapasitor ni adalah untuk charge and discharge. Nampak tu? Charging and discharge. Ataupun store charge temporarily. Itu fungsi kapasitor. To store the charge. Untuk menyimpan charge. Untuk di-charge dan dinyah-chargekan. In English, charging and discharging. Jadi kalau tengok, kalau kita hidupkan je kapasitor, dia akan lebih smooth. Kalau tadi dia akan jadi macam tu. Nampak? Kalau ini lagi best. Tadi yang tu dia jadi macam tu je. Macam tu. Bunyi dia. Nampak tak kestraightan tu? Dia jadi straight. Sebab apa dia jadi straight, cikgu? Sebab hidupkan kapasitor. Tadi tak ada kapasitor, tak ada. Kalau tak ada kapasitor, tak hidupkan kapasitor, dia jadi bunyi dia ataupun Tapi kalau hubung kapasitor, dia lebih smooth. Current dia lebih smooth. Cikgu dah rekod kan? Jangan tak rekod kan, nanya. Lupa nak rekod kan, nanya cikgu. Dah habis dah. Okay? Cikgu tengok bawah ada lagi tak? Tak ada. Dah habis dah. Baru sampai 5.1 lagi ke? Capacitor is connected. Yang ni lah energy store ni dalam kapasitor ni. Okay, 5.2. Dah habis dah 5.2. Okay. Dah habis 5.2. Jom buat soalan koma. Jom buat soalan. Naik atas balik. Mana yang belum buat lagi? Yang ni cikgu besarkan sikit juga, nampak. Arah pengaliran yang manakah yang betul? So ni terminal positif. Okay, ini terminal positif. Ini negatif. So kita pergi daripada positif dulu lah. Okay dah. Nak turun sebelah kanan ke nak turun sebelah kiri? Turun ke sebelah kanan ke nak turun sebelah kiri? Mana satu? Awak ni kalau tak tahu, cikgu kena bagi nombor. Cikgu bagi nombor. A, B, C, D.
Ya, B. Sebab B tu dia forward bias kan. Okey, pergi dekat B. Okey, betul. Lepas pergi dekat B, dia terus pergi dekat screen. Lepas tu dia masuk balik dekat T. Okey, lepas T pergi mana? Betul. Lepas T pergi D. Lepas tu pergi balik ke kampung halaman dia. Dia balik ke tempat asal lah. Itu kalau first half cycle tu. Kalau second half cycle tu, dia macam anggap kita gerak dari bawah pula. Macam tu. Lepas tu, gimana? Kalau gerak daripada bawah ni, dia akan angkat bawah tu positif, atas negatif pula. Lepas tu pergi mana? Betul, pergi dekat C. Lepas pergi dekat C, perform. Letak screen, perform. Lepas tu, masuk balik dekat T. Lepas T, A. Lepas A, dia akan kembali ke asal. So, jawapan. Arus yang manakah yang betul? Okay, sila jawab sekarang. Nombor 2, apa jawapan awak? Cikgu nak tengok. Yes. Nombor 2 jawapan dia adalah C. Betulkah semua orang setuju ke nombor 2 jawapan dia C? Setuju tak? Danish menjawab juga nombor 2 C. Okey, jawapan nombor 2 adalah C. Betul, pandai. Okey, betul nombor 2 adalah C. Cikgu nak teruskan pada soalan. Kita ambil pukul 10.30. 10.30 boleh? Semua orang larat tak sampai 10.30? Larat? Cikgu larat je. Nombor 4 jawapan. Yang manakah yang betul jika dipasangkan pada skrin? Okey, satu je. Kalau satu je, apa jawapan dia? Satu je. Hidup tak kapasitor tu? Hidup. Kapasitor hidup. Cikgu, apa beza A dengan C, cikgu? Okey, C tu kalau kapasitor tak hidup. C tanpa kapasitor. Tanpa kapasitor, ni kapasitor tak ada. Kapasitor. Tak ada. Kalau kapasitor tak ada, dia jadi A, O. Atau kalau ada kapasitor tu, macam tu. Kapasitor hidup. Sebab nampak tu kapasitor ada ni. Lagi diode ada satu je. Satu diode je. Kalau satu diode je, B tak mungkin. D tak mungkin juga. Cikgu, apa beza A dengan C, cikgu? Kalau A ni kapasitor tak hidup. Kapasitor tak hidup. Kalau awak pilih yang C ni kan, yang ni kapasitor tak hidup. Awak akan dapat kalau yang ni kapasitor hidup. Tadi awak dapat kan. Macam tu kan. Tapi kapasitor dia hidup, dia akan jadi macam ni. Dia lebih smooth lah. So, yang ni kapasitor dah hidup lah. Nombor 4 ni apa jawapan dia? Nombor 4 apa jawapan dia? A. Sebab ada kapasitor. Kapasitor akan smoothen the current output. What is the function of capacitor? To smoothen the output current. To store the charge temporarily. Dah? Okay, kalau dah, teruskan. Cikgu nak padam tau. Kita habis lagi 7 minit boleh? 10.30. Awak masih bersama cikgu ya? Tak kurang seorang pun. Awak memang setia lah dengan cikgu. Bagus awak ni. Tak ada seorang pun yang pergi setakat ni. Yang pergi pun semata-mata 2 orang tu sebab nak pergi kelas sejarah tu. Andy dengan Syekh. Tapi dah bagi tahu cikgu lah. Okay, kita cari mana yang boleh dibuat. Nombor 17 ni dah belajar ke? Okay dah yang ni. Nombor 20. Jawapan. Apakah fungsi komponen K? K tu is a capacitor. So, silalah cari jawapan awak. Ada 2 jawapan. Simpan charge pun boleh. Meratakan arus pun boleh. A dengan D boleh. So, mana satu nak ambil ni? Sebab ada 2 jawapan yang berpotensi. A, meratakan arus. Meratakan arus kapasitor juga kan? To smoothen the output current kan? Mana jawapan yang paling tepat?
Jawapan dia yang paling tepat untuk soalan ini adalah A. Hmm. Bukan D. Walaupun D itu betul. D itu menyimpan charge kan sementara. Temporary. Tapi dalam kes circuit ni, dia lebih berfungsi untuk meratakan arus. Jawapan dia A. Kenapa cikgu? Sebab jawapan A lebih tepat berdasarkan stimulus. Kan dari tadi lagi dia cakap kan. Berdasarkan stimulus yang diberi, nanti kita akan dapat gelombang yang macam ni. Tapi gelombang dia sebab dia 4 kan. 4 tu full lah kan. Tapi disebabkan ada kapasitor ni, dia akan ratakan arus ni. Dia ratakan arus. So bila dah rata, fungsi dia meratakan arus lah. Tapi cikgu simpan charge bukan lebih utama ke cikgu? Simpan charge tu betul, tak salah pun. Tapi dia nak yang lebih tepat. Jadi kalau keluar dalam soalan struktur ni, budak jawab simpan charge lah. Tapi yang lebih tepat dalam kes gambar rajah ni adalah untuk meratakan arus. Fungsi utama memanglah untuk simpan charge. Kan? Next. Sister tak ajar lagi. Nombor. Yes. Nombor 29. Saya kecil kan. Nombor 29. Slow-slow baca. Yang manakah pernyataan benar? Full wave lah. Stimulus yang jawapan dia simpan charge. Yang macam mana cikgu? Tak ada jumpa lagi. Kapasitor kalau simpan charge dekat mana stimulus dia, tak jumpa lagi soalan macam tu. Jarang lah. Kalau tengok buku teks pun simpan charge tu kan poin yang kedua kan. Meratakan arus poin nombor 1. Dia dah satu ayat kan. Okay, 29 apa jawapan dia yang benar mengenai rektifikasi. Kita ada 4 minit lagi. Siapkan dulu soalan. Manakah yang benar? Nombor 29 jawapan. Buat kaedah sisihan ya. Ni dah keluar ada soalan simpan charge tu. Semua tu. Lita rektifikasi. Okey, sekarang ni arus gelombang ni arus ulang alik lah. Yang manakah yang benar tentang rektifikasi itu? Fungsi kapasitor membenarkan arus mengalir satu arah. Salah. So, kaedah sisihan A confirm salah. A confirm salah. Arus terus ditukarkan kepada arus ulang alik. Salah. Ulang alik yang tukar. AC yang tukar kepada DC. Balik. Data yang disimpan dalam kapasitor akan mengekalkan. Bukan dia akan meratakan ke? Mengekalkan beza keupayaan. Salah. Jawapan dia dah tak lain dah tak bukan adalah D. Nampak tak? Ni lah bentuk soalan dia. Jawapan dia adalah D. Betul lah. Cikgu ada lagi 3 minit. Siapkan beberapa soalan yang berkaitan. Okay, nombor 31. Jawapan nombor 31. Cikgu cuba besarkan. Cikgu, yang ni simbol kapasitor macam mana cikgu? Simbol kapasitor senang je. Garis-garis sama panjang. Garis macam tu. Oh, cikgu, simbol yang ni simbol apa? Ini simbol perintang ataupun perintang lah. Perintang. Perintang kena ada sebab arus tu besar. Okey, dia tanya apa? Komponen X dengan Y. Tadi kita dah tengok dah yang selari dengan dia perintang dengan kapasitor. So, kena carilah jawapan dia. Selari dengannya adalah perintang dengan kapasitor. So, carilah jawapan dia apa? Apa jawapan 31? B. Tak dengar. B. Jawapan dia B, betul. Nukman, Zandra, semua betul. Raim, bagus. Jawapan dia B. Sebelah sini, mana-mana lah. Ni antara dua ni. Tak kisah mana-mana. Kalau macam tu, betul lah. Oh, tapi kita kena letak kapasitor dulu kan? Cuba tengok balik. Kapasitor dulu ke perintang dulu? So, kapasitor dulu depan sekali. Kapasitor dulu kan? Dia simpan dulu charge kan? Yang ni kita dah buat. Yang ni belum. Okay, nombor 28.
Bagaimanakah gelombang itu dapat diratakan? Nombor 34. 2 minit lagi. Nombor 34 jawapan. Nombor 34 jawapan. Bagaimana nak ratakan? Kan dia simpan charge kan. Dia akan lepaskan kan. Dia bergantung pada V. V naik, dia simpan lah. Jawapan dia adalah, entah C ke. Nombor 34. Jawapan dia adalah B. Charge itu berubah-ubah. Jawapan dia adalah B. Dah siap dah. Okey, jam dah menunjukkan pukul 10.30. So, esok cikgu akan try sambung. Oh, yang ni jap ni. Alang-alang lah depan mata ni buat sikit lah. Mana satu jawapan dia? Kalau ada 4 kapasitor dengan full wave rectification. Yang ni full wave Jawapan dia C betul. Okey, jawapan dia C. Nombor 40. Pincang sonsang. Diode yang manakah adalah pincang sonsang? Apa jawapan dia? Nombor 40. Dia tanya diode yang mana pincang sonsang. Awak cari. Kita akan nampak nanti D berapa. Oh, tak nampak lah cikgu. D berapa cikgu. Tak boleh besarkan. Dah nampak dah? Nombor 40. Betul. Soalan tanya apa? Ni positif. Dia mesti lalu dekat D2 kan. D2 yang boleh. D2 yang boleh. Soalan tanya yang tak boleh. Reverse. Satu yang dia 4 balik. D1 dan D4. Okay. Siapa tu gelak tadi tu? Bawa ke mana tu? Cikgu ada bagi pesanan kan. Kalau katalah awak ada kawan-kawan sekampung nak belajar sama-sama dengan kita, cikgu izinkan. Silalah pasang dekat TV. Cikgu izinkan dan tak ada masalah bagi cikgu kalau awak pakailah satu device. 2-3 device boleh juga kot sebab awak kan dengan geng-geng kawan-kawan awak kat rumah kan. Tak apa, satu tempat kan. Okey, jadi itu je lah kelas kita untuk hari ni. Esok kita sambung 4.3. Esok pula dah. Esok raya. Hari Khamis. Khamis kelas kita bila? Malam Ya, malam hari Khamis. Okey, jumpa lagi malam hari Khamis. Bye. Assalamualaikum. Tolong siapkan semua latihan yang cikgu bagi ni boleh? Ada soalan-soalan yang kita dah belajar tapi tadi tak buat lagi lompat-lompat tu siapkan dan awak boleh rujuk skema. Skema cikgu dah bekalkan. Kalau tak jumpa tu tengoklah betul-betul. Kadang-kadang ada je dekat bawah-bawah sikit. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Esok pula dah. Bukan esok. Hari Khamis. Alright? Jumpa hari Khamis. Bye. Sama. Jumpa kami. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam Syahada. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Harap kita berjumpa lagi. Ya, Muaz. Sama-sama. Jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Jumpa lagi ya. Okay. Cikgu tak tahu nak tutup recording ni macam mana ni. Tutup recording. Okay, dah boleh dah tutup recording. Stop recording. Bye.